Sistem pengurusan keselamatan maklumat, misi bersama agar data terpelihara. Ketersediaan maklumat kami pastikan hanya untuk pengguna yang mendapat kelulusan. Availability ensured for the right hands. Access granted only. Polisi Keselamatan Maklumat MPB menetapkan bahawa setiap kawasan selamat perlu dikawal dengan sistem kemasukan yang sesuai. Semua warga MPB, pelanggan, pembekal dan orang awam yang berurusan dengan MPB mesti mematuhi kawalan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan rekod keluar masuk ke premis sentiasa teratur. Antara perkara yang wajib dipatuhi ialah setiap pelawat mesti mendaftar di kaunter utama atau kaunter jabatan dan bahagian sebelum masuk. Masuk ke kawasan MPB tanpa pendaftaran adalah pelanggaran terhadap polisi keselamatan maklumat. Setiap pelawat dan pembekal mesti mendaftar terlebih dahulu sebelum berurusan dengan pegawai MPB. Semua orang, termasuk ahli keluarga staf, mesti ikut peraturan keselamatan. Tak ada sesiapa pun boleh masuk tanpa mendaftar. Cuma perlu imbas kod QR saja dan langkah mudah ini sangat penting untuk jaga rahsia, maklumat dan aset majlis. Tiada pengecualian bagi mana-mana pelawat termasuk individu berpangkat tinggi. Keselamatan maklumat adalah tanggungjawab bersama. Rekod pendaftaran menunjukkan masih ramai pelawat dan pembekal yang tidak mengimbas kod QR sebelum memasuki premis. Situasi ini amat membimbangkan kerana pelawat yang tidak direkod boleh menjadi titik kelemahan kepada keselamatan maklumat organisasi. Setiap pelawat atau pembekal diwajibkan mengimbas kod QR dan mengisi maklumat seperti nama, nombor telefon serta tujuan kehadiran sebagaimana ditunjukkan dalam klip video ini. Prosedur ini memastikan rekod pelawat direkodkan dengan tepat, disimpan dengan selamat dan dapat dijejaki sekiranya berlaku sebarang insiden keselamatan. Peringatan dan solusi. 1. Peringatan. Tanggungjawab warga MPB. Semua pegawai MPB bertanggungjawab memastikan pelawat yang berurusan telah mengikuti prosedur ISMS termasuk imbasan kod QR dan pengesahan pendaftaran. 2. Peringatan tiada pengecualian akses. Tiada individu dibenarkan masuk tanpa pendaftaran, termasuk ahli keluarga, staf dan tetamu berpangkat tinggi. 3. Peringatan kepatuhan terhadap polisi keselamatan maklumat. Kegagalan membuat pendaftaran melalui imbasan kod QR adalah satu bentuk pelanggaran terhadap polisi keselamatan maklumat MPB di bawah pelaksanaan ISMS. Pelanggaran ini boleh menjejaskan kerahsiaan, integriti dan kebolehkesanan maklumat serta membuka ruang kepada ancaman keselamatan yang tidak diingini. 4. Peringatan mematuhi ISMS. Setiap pelawat dan pembekal diwajibkan untuk mengimbas kod QR daftar pelawat atau pembekal sebelum memasuki kawasan MPB. Pematuhan ini penting bagi memastikan semua rekod kehadiran direkodkan secara sah dan selamat mengikut standard keselamatan maklumat organisasi.